Ia benarlah juga pengasuh antara 5 saudara. Amo lah juga digelakan Maharaja Seramo. Anuklah juga kepada Kesil Maharaja. Bakoi Cakrawati ramah-ramah dan titih baik bako Bangsawe. Riolah juga hati amo gembira hati di dalam dada. Malulah juga di dalam negara Kuala Dua sudah menjadikan Seri Panji keadilan. Berdega sudah akak bagi bare. Pengasuh orang tua Pok Dogo lah. Pengasuh hari ini. Pati semua tuiku Maharaja Seramo. Agak kapung bagi belipo. Mitok semua pati arak dia puke. Janganlah tuiku berajaran jituro papo. Dino mustako marin pati orang tua Pok Dogo. Begini kau pengasuh orang tua Pok Dogo abe. Nyato tuiku. Dan juga kemar kusina wolong tuiku pati. Pati semua arak apa dengan beribu apa. Minta semua pati arak lepakan Cik Abdul Wolong Pizek Kikin I love you sekop. Aji dengar orang semua raja Pok Dogo. Bunyi ulu gitu. Apa suara lagu tu? Pobuluh kepik ni. Dan lagi kusinan sa'i tuinkur. Sabak kita sifat makhluk kena jadi ni. Kalau hok molek berdoa. Kalau hok tak molek benar. Oh, ikut amo, mulut amo. Dan lagi kusina waya. Ali kata sayonara. Dia apa dia biar ali kata sayonara? Tahu aku dengan budak kata tarokah tadi kau kata ketek. Dan lagi abe kusina sama abe Nihon Shinsei. Apa dia mak ni hon sesat? Ingat 2 patah waktu tu duduk di negara Taiwan mula. Aduh, berat nanti babi tu. Baiklah juga pengasuh 5 bangsa saudara. Kamilah juga bernama Maharaja Seramo. Di dalam negara amo menjadikan ame dia bahagia. Tapi lah juga ke di pengasuh. Ambo bermimpi benda yang tak molek. Amat takut benda yang tidak benar sabuh. Jadi dalam lagi seluruh tanah Jawa lah. Pengasuh ketua Pok Dogo. Tuiku mimpi apa lagi? Kata tuiku negara sudah menjadikan ame dia bahagia. Tuiku duduk usnya apa lagi? Apa tuiku duduk bermimpi tu? Oh mimpi gak apa tuiku? Takut mimpi lo ni tuiku ada makcik Tuan Menteri Si Dewi. Orang tak boleh kira setelah tuiku nak mimpi. Berapa dia kami tak faham pengasuh Said. Itulah takut makcik Si Dewi tu mengkata tu hak tua ke tua. Takut nak carilah hak muda. Duk pakai marimina semua tak boleh juga nak cari juga foto saga. Angin nak terbewak dia. Bayar sokor tuiku. Kita nak bini 2 ni tak ada hak aku. Benda molek. Buat giliran molek-molek. Jangan buat giliran berat sebelah. Giliran mana bayar? Misalnya kalau kita bini 2. 4 hari rumah hak muda. 2 hari rumah hak tua. Berat nak terbabi ni. Giliran babi dia tu. Secara dia lah. Hari ni lah juga pengasuh. Kami lah juga baru mimpi. Di dalam negeri seluruh tanah Jawa sudah menjadikan api bernyala-nyala. Sudah jadi pada jarak pada terkukur. Lagi nak jadikan sayap sapi pemacak hitam teraju 7 lah. Pengasuh ketua. Pati tak boleh nak kata apa-apa tuiku. Mereka kita berdoa lah juga. Biar selamat di dalam negara. Pati biarlah pati tersini sebab pati orang tua tak leduk lama sepore muda. Pengasuh Abai Wolong, tuiku pati. Kamu masuk berhak juga. Ku sebelah kiri bersama orang tua Pok Dogo. Tak apa pati gila dulu tuiku. Taklah, dia mau orang tocu. Temu orang toke suruh. Kita hidup beradu. Kita kali ni lah jadi kopinya. Gapa dia kamu kata Said?
Dok utai-utai ni habis bila nak bayar. Mujud dia kona tak jadi. Kalau tak ada kena boleh nyakit ni. Melatai kilo babi. Tak tidak perajo. Tukar sepak. Terah sepak. Lolok logo tak boleh. Habis ke sini saya. Tu. Gi jaga lu kotor pengasuh hari ni. Suka tu negara menjadi keseni pun. Jangan diharap sangat. Saya amat takut agak kepagar-pagar makan padi. Gi jaga ni. Pergi jaga juga. Duit 5 riyal ke? Buat kapon dengan duit? Dunia sekarang tak ada duit malu kok orang. Yang kata orang, rakyat Selangor tu. Lalu saja kok kedah masuk minum air dah. Malu siapa? Tidak malu patu aku. Kamu tak ada duit lagi, Said. Oh, keluar tau ke ni. Tak boleh 5-10 tak apa. Belum ada duit lagi. 20 tak apa ku. Lah ni dia ada keping belakang 20 tak apa. Oh, mu nak duit nak. Mari dekat hang sini tak apa. Ini dia. Mu nak Said. Hak ni pada dah. Mu nak duit juga wayah. Bayar dah biar kita beli sore-sore habis. Habis sama habis mak dah. Inilah juga orang kata pengasuh. Tak tahu ke using tak using. Asilah juga nak selawat ke membeka. Negara ambil pun jangan disedak sangat. Amat takut musuh ada di dalam kait limuk lagi hari ni. Maka Maharaja Selangor di dalam hikayat berkata, negeri Kuala Dua, negara Kuala Dua, buat sementara waktu hidup senil ini. Maka kini tidur juga mani basah, selimut akan lindung lagi. Maka keesokan dari situ Onon tersebut satu buah negeri. Seorang raja di dalam negeri Ratu Puyo Perangi. Dia rusing siap menjadikan malam, malam menjadi kepada siap. Dia adalah juga anak betina, anak perempuan seorang. Tubuh bernama orang digelarkan Nik Rohana lagi. Putri Nik Rohana keluar pagilah juga. Dia sebut namalah juga Radil Arjuna, anak Maharaja Selangor. Dia tak pernah sabar nak menikah dengan anak Maharaja Selangor namanya Radil Arjuna. Tak pernah sabar telaga akan cari timbul lagi. Maka Tuan Puteri Nik Rohana sore hari inilah juga nak pergi menghadap Ayunda Ratu Puyo Perangi. Kalau Ayunda tak kira menikah dengan Abang Radil Arjuna, biarlah juga dia akan mati. Dia malu sungguh juga hari ni sore. Larilah pulak dengan bagi muda. Nak mati di dalam istana lagi pulaknya.